1 kilogram emas ini nilai harga dia tahun 2023 sekitar RM300,000. Tahun ini 2025 nilai dia dah mencecah hampir RM450,000, naik RM150,000 dalam masa 2 tahun. Nilai sebuah rumah tapi pegang kat tangan sahaja. Inilah yang orang kata harta biar lekat di tangan, jangan sampai ke hati. Biasanya orang yang beli gold bar 1 kilogram ini adalah yang pertama, pemilik bisnes yang nak simpan modal duit dalam bentuk yang kekal nilai. Yang kedua, pelabur yang nak jana keuntungan dalam masa 2 tahun ke atas. Yang ketiga adalah individu yang mempunyai pendapatan melebihi RM40,000 sebulan tetapi masih belum ada lagi harta dalam bentuk emas. Yang keempat, orang yang ada duit lebih RM450,000 dalam akaun bank yang nak disimpan lebih lama, minima 2 tahun. Kalau tuan-puan tergolong dalam 4 golongan ini, saya sedia bantu tuan-puan untuk dapatkan 1 kilogram gold bar public gold. Hubungi saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.